Assalamualaikum guys, welcome back to the channel. Terima kasih kerana tinggal di channel saya. Wah, dah lama tak bersiaran, dah lama tak buat video travel. So sekarang saya dengan isteri Awin dengan Syamil berada di Jakarta, Indonesia. Kami sampai semalam lagi di Jakarta sebab menghadiri conference World Coffee International Conference di Jakarta Convention Center semalam lah. So tapi hari ini kami akan bergerak ke Bandung selama 2 hari, 3 hari lah. Sunday kami datang balik ke Jakarta dan petang tu balik ke KL lah. So hari ni, pagi ni dah pukul 7.30 ni, saya engage dengan Arba Tour yang cuma ambil ground management je, ground package je. But flight semua kami beli sendiri. Dan di sini diorang akan ambil kami di hotel ni, Casa Living, dan hantar ke speed train tu, Wush speed train station. Dan kami akan naik speed train ke Bandung. Di Bandung nanti ada Arba punya ground staff akan pick up kami. So sekarang ni tengah tunggu Zuri dengan Awin turun. Syamil tak ikut sebab Syamil akan berada di Jakarta untuk convention kopi ni sampai hari Ahad nanti. So saya bertiga je, saya, Awin dengan Omar. Zuri akan ke Bandung dan kami akan tour di Bandung lah, sightseeing di Bandung. So apa-apa kita jumpa lagi dalam train nanti. Baik, kami dah bergerak ke train station. Katanya kereta api pukul 9, tapi takut trafik, so bergerak awal sikit. Sekarang dah 7.30. Katanya dalam 45 minit, setengah jam untuk sampai ke train station. Jadi kalau pagi ni rush hour ni. Kita jumpa di train station nanti. Okey, dah sampai train station. Sekejap je, tak sampai 20 minit pun. Traffic clear tadi. So sekarang ni diorang akan hisap tiket batu untuk naik train. Katanya setengah jam je daripada Jakarta ke Bandung. Kita tunggu dulu lah. So katanya tiket tu akan di WhatsApp. So sekarang ni kita nak naik atas untuk tempat waiting list tu, untuk departure room. Boleh terus naik kan? Tiketnya belum dihantar lagi. Tiketnya belum ada? Belum dihantar dari ejen. Dari ejen. Berapa jam berapa? 9 katanya. Jam 9. Kalau nunggu di atas bisa, tapi kalau untuk ini tunggu tiket ada dulu, baru bisa naik. Tapi kalau untuk naik ke lantai 2 bisa, tapi untuk kalau jam 9, kalau naik ke lantai 3 ada tiket dulu. So tunggu tiket dulu lah. Sekarang tak boleh naik lah? Bisa naik ke lantai 2, tunggu di lantai 2. Tunggu di lantai 2. Ya, untuk naik ke lantai 3 naik kereta, tiket. Okey, alright. Terima kasih lah. Okay, dah tunggu dekat ni, belum dapat tiket lagi. Tunggu ejen hantar tiket. Minum kopi dulu. Minum kopi dulu. Kopi apa tu? Kopi kenanga. Berapa ringgit tu? Dalam RM5 lebih je, Malaysia ringgit. Half a price of Malaysian kopi. Okay, nanti kita tunggu kereta api dulu lah. Sekarang pukul 8-7 minit. Train kami schedule nak ambil pukul 9 ya. Kita tengah tunggu tiket je. Kalau pukul 9 train,
pukul 8.35 dah kena naik atas kan, kena masuk. So tengah tunggu paket daripada Arba. Sekejap lagi kot. Okey, dah dapat tiket dah. Yang hantar aku WhatsApp bakut je. So orang ni nak naik atas, nak tunggu kereta api lah. So jom. Terima kasih. Okey, dah masuk dalam train. Bagus. 8.41, train ni pukul 9 sampai di Bandung pukul 9.30. Setengah jam je. Okey, kami dah menuju ke Bandung. Trainnya quite smooth. Selesa. Quite laju juga lah. Kalau nak tidur, boleh tidur habis setengah jam tak sampai tidur. Very selesa, sangat selesa. Ruang kaki dia pun selesa. Hari ni Jumaat pagi tapi tak ramai lagi lah. So katanya kalau Jumaat petang tu ramai yang daripada Jakarta mengalir ke Bandung. So kereta api almost penuh di kalau Jumaat petang. Dan balik pula Sunday petang tu akan penuh. Sebab orang dah habis weekend di Bandung dan pulang ke Jakarta. Macam kami hari Ahad pagi tu kami ambil train balik ke Jakarta. So hopefully tak penuh lah. Kosong, mesti kosong. Dia punya train ni every setengah jam ada sampai ke malam. Quite convenient compare dengan kereta. Kalau land transport kereta ke bus jam 2.5-3 jam. Silakan keluar stasiun. Pada larang yang dijemput taksi Grab pribadi lewat sini. Okey, dah sampai dekat Bandung Station pada larang. So dah jumpa dengan Arba punya kru tu yang datang ambil kami. So sekarang ni kita nak pergi ke kereta. Ni tengah kereta. Acar tadi jumpa Acar Arba punya guide kita untuk 2 hari di Bandung. So dia ambil kata-kata parking jauh sikit. So kami tunggu kat sini sementara dia ambil kereta. Okey, kita dah sampai di Bandung dan bersama Acar dari Arba. Wow, first destination di Dalau Jemari Baya. apa itu? Tempat lawatan itu ada permainan balon udara. Balon udara itu dia hanya naik saja, tapi di sana nanti ada fotografer. Jadi seperti naik balon udara. Oh, bukan yang terbang tinggi. Oh, saja. Bukan. So, ambil foto saja. Ya, terus ada basikal terbang tuh. Jadi nanti kita naik basikal tuh, guna safety belt tuh. Ya, betul. Nah, seperti itu. Oh. Terus ada bambu sky di sana. Terus itu kan tempatnya turun naik ya. Jadi kalau penat di sana ada
lip kaca. Lip kaca. Ya, lip. Sekarang perjalanan berapa minit? Dalam 1 jam lebih ya. Sekarang ini kita dari barat ke utara. Jalannya macam ini je. Ya, naik bukit karena ini Bandung Utara tuh di apa? Di kawasan perbukitan. Right, dah sampai dekat The Lodge Maribaya. Escape to nature. Dia kata ada macam balloon apa-apa. Semua tempat-tempat macam ni, attraction ni, tiket semua dah termasuk dalam package yang kami ambil dengan Arba yang akan uruskan tiket, semua termasuk dalam kos. So kami bayar tu tak perlulah nak sediakan cash ke apa ke untuk beli tiket termasuk attraction macam ni. Jom sekarang ni Acha tengah beli tiket, so lepas ni kita masuk farm. Silakan. Terima kasih. Di balon udara tuh naik saja, nanti ada fotografer. Jadi setiap permainan seperti basikal, terus balon udara tuh ada fotografer. Jadi ketika naik bergaya saja. Nanti untuk masalah gambar, nanti kat depan tadi sebelah kanan ada pengambilan gambar. Terus dalam satu keping tuh harganya 10.000. Jadi kalau yang tanah tak payah order. Jadi untuk kualitas gambar cantik. Yang sebelah kanan 35.000, yang itu sebelah kirinya 25.000. Right, dah pukul 12.10. Janji dengan apa ni tour guide tu pukul 12.30 ada kat depan. Rumah dengan Nawin kat bawah lagi. Tengah jalan-jalan lagi kat bawah tu. So lepas ni mungkin kita pergi lunch dulu and then ke destinasi seterusnya. Alright, dah habis dekat Lodge Woodland. Sempat naik balloon satu je. Okey lah tu. Makan bakso dengan cucu Enak. cucu Sama bawang sayur. So, sekarang kita ke floating market untuk lunch. Berapa minit kita punya perjalanan? 35 menit. Oh, dekat aja. Okey, jumpa di floating market nanti. Okey, dah sampai dekat floating market. Tengok belakang ni. Ini so kita lunch dulu. Tengok sama tak macam yang Pattaya punya floating market. Kita ada buatan tasik buatan ni. Ada jual perahu-perahu tu, ada jual makanan. Alhamdulillah. Oh, habis makan. Oh, best juga. Nasi ada dibungkus dengan daun pisang. Lepas tu ada gado-gado, ayam kampung goreng,
cucuk jagung dengan cendol. Best juga lah. Di belakang ni, restoran ni. Semua ni package yang kami bayar dengan Arba tu. Semua dah termasuk dalam package. Tak tersilap, untuk ground 3 hari 2 malam di Bandung ni kami bayar 1,300 seorang. Memang worth lah, worth paying. Transport semua, memang private tour lah. So, lepas ni nak pusing-pusing dekat Floating Market ni, ada belah sana tu ada jual-jual atas perahu tu. Tunggu apa ni, rumah solat tu. Okey lah tempat dia, memang solat pun selesa. Tempat wuduk, toilet. So sangat selesa lah tempat ni. So saya highly recommend untuk siapa-siapa yang datang sini, boleh datang sini. Kyoto. Nama Kyoto. Yang mana yang 35.000? Yang ini. Yang ni? Ya. Berapa minit? Satu putaran saja, 2 danau, danau satu sama danau. Kalau yang tu yang kecil lah. Sebelah sana di depannya. Naik perahu enjin sangkut, pusing-pusing 35,000 seorang. Dia lapar. Sabar. Aku laparan dia. Alright, dah sampai dekat farmhouse. Lebih kurang farm fresh punya ladang di Serdang ni. Katanya ada rabbit, ada binatang sikit. So, dah kita pusing-pusing. Hari ni pun dah gerimis ni. So, tak tahu kalau lebat tu kita kena cut short visit kat sini lah. Okay, tu jom.
Okey, dah sampai rumah model. Ni factory outlet lah. So barang-barang branded katanya Levi's kat sini bagus. Harga murah. So kita pusing-pusing dulu. Dah pusing masuk satu kedai tu. Banyaklah brandednya pakaian lah. Jeans semua ada. So pelaran nak pusing kat dalam. Rumah ada lagi kat dalam tu. Dengan Awi pusing-pusing. Setelah kita tunggu kat luar je lah. Nanti ni katanya lumayan besarnya. Oh, tak apalah, kita santai-santai je lah sini. Ni dah sampai hotel pukul 5. Daripada tu tak jauh pun, 10 minit je sampai daripada rumah moden tadi. So lepas ni check in dulu, then rehat. Lepas isyak nanti baru keluar makan untuk dinner. Jom kita tengok bilik macam mana. Sampai dekat restoran. Tunggu acah parking, lepas tu kita boleh dapat kerja. Malam ni hujan sikit lagi. Sekarang jam 7.20. Jom kita tengok makanan apa yang sedap kat sini. Right, dah habis makan dekat Kamasan Temple of Peru. Makan tom yum, udang telur tepung, ikan apa? Garupang dengan Ikan tu je ke tu? ikan dori. Masak sweet sour. Tom yum, sayur, kacang panjang goreng. Satu lagi? Dah. Satu ni tahu goreng. Best. Recommended lah daripada Tamadung datang sini. Lepas ni balik hotel dan berehat. Nanti kita jumpa lagi pagi besok lagi. Biasanya kalau banyak polis ini dia akan cari apa kawasan yang tak ada polis tuh, konvoi itu. Ya betul. Ini nama jembatannya Pasopati.